Motorhome ni dia tak senang untuk nak parking merata. Masuk bandar adalah musuh ketat gawat sebenarnya. Pernah motorhome daripada Paris, Belgium ke Amsterdam ke Germany ke Switzerland, ke Itali. Bajet dia 50 to 60k lah. Sebab aku ada pengalaman kena tahan dengan polis dekat Germany masa tu. Kecantikan ni kita orang tak nak dicemari dengan korang punya attitude. Dia punya saiz umpama Alphard, cumanya campervan ni kita boleh extend dia punya roof. Kita kena buat international license dekat JPJ. And then gas aku habis. Masa malam tu negatif 7 kot. Memang sejuk sampai ke tulang lah. Dia tak ada 360 camera ke reverse camera pun tak ada yang aku bawa dulu. And then manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kita orang. So Faiz, aku tertarik lah time kau yang pergi Europe tu. Masalahnya kau tak duduk dalam hotel. Okay, betul. Kau naik satu kenderaan. Kau naik campervan lah. Ya, betul. Selama pergi Europe kebanyakannya memang naik campervan. Kenapa kau buat macam tu? Sebab aku rasa macam tidur hotel tu terlalu biasa lah. Aduh. Tak nak awam lah. Sebab selalu kalau aku pergi, dia dengan brand bawa aku kan. Oh, yang biasa ditaja. macam so hotel, makan semua percuma lah. So benda tu kira macam common. Untuk aku dah rasa benda tu. So macam aku rasa bosan sikit lah. Sebab kita jiwa outdoor kan. Kita nak explore kawasan-kawasan luar, dia punya countryside semua kan. So aku rasa road trip ni is the best way untuk aku lah. Nak explore dengan cara road trip. Kita bawa kereta keluar kan. And then kalau kita rasa penat, kita tidur kat mana kita nak tidur. Macam tu lah. Tapi kalau bawa kereta, nak tidur kurang selesa, betul? Kurang selesa lah. So kau sewa? The best option is aku sewa motorhome ataupun campervan. Campervan, aku banyak kan dengan istilah kan. Ada orang cakap motorhome tu tak familiar sangat. Biasa orang sebut campervan lah. Campervan, caravan, RV. So apa macam-macam dia punya term dia. Dia yang betul apa? Okay, nama besar dia tak silap aku lah. Ini kalau betulkan kalau salah. Nama besar dia adalah RV. So RV ni dia macam banyak kategori. So dia ada kategori motorhome, ada kategori caravan, ada kategori campervan, macam-macam lagi lah. Tapi yang popular biasanya caravan, campervan dengan motorhome. So caravan ni dia lebih kepada macam rumah yang bergerak, yang ditarik oleh kereta. So dia kata macam 4x4 tu, dia ada attachment, tarik belakang tu. Ditarik belakang. Itu caravan. So caravan ni dia tak boleh berjalan sendiri. So dia perlu ditarik oleh kenderaan lain. Itu caravan lah. Manakala untuk yang motorhome ni, dia punya saiz tu lagi besar. Contohnya macam saiz lori kan. Yang ni aku pernah bawa lah saiz lori ni kan. Tapi tidaklah terlalu besar sangat. Just nice. Lori pasti besar lah. Macam mana? Lori berapa tan? 2 tan ke 5 tan macam tu. Aku dah lupa. 2 tan ada kot. Boleh pindah barang tu. Besar. Lori memang besar lah. And then boleh muat dalam 5 ke 6 orang saiz dia. Motorhome ni pun dia banyak jenis. Dia ada kelas dia. Ada kelas A, kelas B, kelas C. So ada motorhome yang saiz dia memang kedabak besar kan. Memang betul-betul lori punya saiz. Kelas tu bermaksud saiz ke apa? Saiz dia lah. Kelas A ni kira saiz yang rasanya paling besar. Dia ada kelas B, dia kecil sikit. Kelas C ni paling kecil lah. Yang aku pernah bawa rasanya kelas A tak pernah bawa lagi. B dengan C ni dia macam dah dekat-dekat. Itu saiz yang aku pernah bawa lah untuk segmen motorhome. Yang satu lagi adalah campervan. So nama pun van, that's why dia adalah sebuah van yang di-convert menjadi rumah. Ada facility dalam tu. So kalau kat Europe ni yang famous macam Mercedes. Mercedes van tu di-convert jadi campervan. Dia punya nama tak silap aku Marco Polo lah yang popular dekat sana. Marco Polo. And then satu lagi adalah van Volkswagen California Premium. Yang di-convert menjadi campervan. Basically dia punya interior memang lebih kurang je dia convert tu kan. Cuma exterior dan juga brand tu sendiri yang berbeza lah. Volkswagen, Mercedes kan. So Mercedes aku dah bawa 2 kali. And then aku rasa Mercedes punya campervan ni dia best lah bawa sebab automatic and dia brand Mercedes kan. Kalau yang motorhome aku dah bawa mungkin dalam 2 ke 3 kali juga. Yang tu brand Fiat tak berapa familiar kalau kat kita kan. Dekat kita dulu ada masuk kan. Sama-sama dulu. Tapi sekarang tak familiar dah. Tapi kat Europe still ada lah kereta Fiat ni kan. Kejap. Maksudnya kalau yang campervan Mercedes tu, so interior mewah lah. Dia tak ada mewah sangat pun. Dia biasa je. Sebab dia Mercedes kat sana dia tak berapa mewah lah. Boleh kata macam tu kan. Dia level yang macam Nissan, awam lah. Nissan Venet bukan? Bukan. Kata teruk sangat. Tapi
Dia awam lah. Mercedes kat sana A-Class, C-Class, E-Class semua tu level awam. Unless kalau bawa GTR ke kan, Mercedes AMG, GTR, GTS, itu yang level mewah dah. Sebab Mercedes kat sana lagi Jerman lah. Common lah, kau jumpa mana common. BMW ke, unless kalau Ferrari kan, Aston Martin tu, tu dah level lain lah. Kereta tu dia orang buat kan. Kira Mercedes biasa dah macam kereta dia kat sana kira affordable lah juga harga dia. Kalau A-Class kan, masuk Malaysia je yang jadi kereta mewah tu kan. Ya, betul. Okay, berbalik pada soalan kau tadi. So yalah, dua jenis yang aku pernah bawa, camper van dan juga motorhome. So kalau tanya aku mana yang senang, aku boleh katakan camper van lah senang. Sebab dia lagi lincah, saiz dia lagi kecil. Yang camper van bawa kat mana? Camper van aku pernah bawa daripada Berlin, Germany sampai ke Switzerland. Maksudnya kau cross country? Cross country. Oh, menarik saja aku tanya kau macam mana nak urusan cross tu. Yang motorhome tu pula aku pernah kat Switzerland sahaja. Itu first time masa 2021. Motorhome sekali lagi, motorhome tu lebih besar kan? Lagi besar. Ini aku bawa ramai sikit lah, 4-5 orang. And then aku juga pernah motorhome daripada Paris ke Belgium ke Amsterdam ke Germany ke Switzerland, ke Itali. Ni betul-betul travel Europe ni. 6 ke 7 negara lah. Ke Itali, patah balik ke Paris. So pusing lah. Tapi itu tak habis pusing lagi. Itu pun tak banyak lagi cover. Tu macam sampai jam to another country, sampai jam to another country. Kira memang dia punya asalkan sampai checkpoint, next macam tu. Agak rushing lah sebenarnya sebab dari segi masa tak berapa cukup. Tapi kita cuba nak cover lah. Dan alhamdulillah still boleh sampai. And kita stay pun tak adalah kata kejap sangat, tak adalah lama sangat, 2-3 hari jugalah untuk satu country tu. Kira okey lah sebenarnya. Cuma perjalanan tu yang buat dia makan masa tu. Okay, anda kata lah kalau macam aku nak pergi travel Europe kan. So kalau aku pergi berdua je, contoh aku pergi dengan wife aku. So kau rasa mana sesuai? Aku prefer untuk ambil camper van. Sebab camper van ni dia lebih kecil. And then facility dia pun okay lah. Dia ada tempat masak. And then dia ada heater apa semua kan. Itu benda penting. Kita kena tahu yang Europe ni, kalau kau pergi musim sejuk, heater ni adalah benda yang paling kita perlukan. Sebab aku pernah ada satu case, masa first time pergi Switzerland, aku tak tahu sangat pasal motorhome dia punya facility. And then gas aku habis. Masa malam tu negatif 7 kot. Memang sejuk sampai ke tulang lah. Memang maksud kau gas habis? Gas habis, heater punya gas. Oh, dia heat up pakai gas kan? Ya, betul. So aku tak tahu sangat pasal ni. Dan end up tukar gas lain. Dan gas lain tu pun macam tak berapa nak ada sangat. So baru tahu bahawa yang kadang-kadang apa yang orang bagi tu kita kena check dulu, tukar sendiri. Kita pun tak tahu masa tu. Alamak, tu kalau macam kosong pergi risang lah. Kena check lah. So masa sampai tu kena check dulu gas ada ke tak, apa semua kan. So benda-benda ni kena dia punya gauge semua boleh ada tengok. Indikator semua cuma boleh kita tengok. je kurang knowledge pasal tu kan. Betul. Lepas tu macam mana kau settle kan? Aku settlekan masa tu, aku tukar kepada gas yang lain lah. Dia ada bagi spare gas juga. So kita just tukar gas lah. Gas ni pun kena beli lah. Kena beli sendiri lah. Macam tank macam tu lah. Macam so, kau swap tank. macam tu. Betul. Atau kalau habis dua-dua kena beli lah. Dia ada tempat yang jual. Kita macam gas dekat rumah. Kalau habis kan kita tukar, beli so, nak gas kena baru. search pula mana nak dapat. Ya, betul. Kadang-kadang just pergi je dekat kawasan campsite lain, tanya ada tak jual gas. Ada je kadang jual gas kat tempat campsite tu kan. Sebab memang facility tu dah dilengkapi dengan benda tu kan. Berapa harga? Aku dah lupa. Tapi makan ratus lah. Rasa 400-500 kot. Kalau convert duit kita. Sebab dia CHF kan kat Switzerland. Yang mahal gila lah. Okay, balik pada soalan kau tadi. Sesuai untuk apa? Aku rasa camper van is the best untuk kalau orang bawah 3 orang. Couple atau bawah. Sebab camper van ni dia selesa kalau 2-3 orang. 4 orang ni dia bukannya kata tak selesa, tapi dia agak sempit sikit. Lagi kalau berbadan besar. Sebab camper van ni biasanya dia boleh muatkan 4 orang. So 2 bawah 2 atas. Ini kalau luggage tak banyak okey lah. Tapi kalau luggage banyak memang pisah sikit lah. Nak sumbat mana kan? Nak sumbat mana. Kita memang ada yang macam Izami dia bawa luggage yang jenis kain kan. So boleh boleh squeeze sikit lah. Boleh squeeze. So kita letak lah bawah-bawah lantai, bawah katil kat bahagian bawah tu kan. So sumbat-sumbat. Kompartmen banyak? Kompartmen tak banyak kalau camper van. Itu kekurangan dia. Even kadang-kadang ada camper van yang dia tak ada toilet dalam camper van tu sendiri. Kebanyakannya memang tak ada toilet. Diorang adalah jenis toilet di luar. Maksudnya dia bukannya jamban, tapi just shower punya pipe.
untuk kita mandi kat luar. So dia ada je compartment untuk air. Luar. Betul. So just untuk mandi, untuk nak berak apa semua memang bergantung dengan tandas. Itu kekurangan camper van lah. Kiranya kencing berak outdoor lah. Outdoor. Tapi aku tak adalah setakat ni kencing berak merata. Pergi je lah dekat mana-mana. Pergilah penhentian. Sebab kebanyakan highway dekat Europe ni banyak je penhentian dia. Kalau tak tahan sangat kau kencing lah dalam motor. Kalau lelaki kan. Perempuan tu susah sikit lah. And then motorhome memang dia ada toilet. Itu kelebihan motorhome. Cumanya dia terlalu besar untuk orang yang sikit. Unless kalau kau ada bajet yang besar dan juga kau rasa macam motorhome is the best, why not? And sebab dia punya facility memang complete. Dia ada toilet, dia ada shower, ada sinki untuk basuh muka, ada stove. Everything is dalam motorhome tu dah memang lengkap. That's why nama dia pun motorhome kan. Kereta yang bergerak siap ada rumah lah tu. So pros dia yang camper van tu, kau tak dapat lah toilet apa semua tapi kecil. Dia selesa lah, lincah lah kau nak gerak mana-mana. Yang motorhome semua ada tapi kedabak lah besar dia. Kedabak besar. And then some more, camper van ni dia senang sikit nak parking. Sebab dia punya sizing lebih kurang macam kereta kan. Cuma dia panjang sikit. But still nak masuk bandar apa semua dia senang. Kira boleh imagine macam bawa Hilux lah. Boleh cakap macam tu tak? Tak juga. Dia macam bawa MPV lah. Macam bawa Alphard. Dia punya size umpama macam Alphard. Cumanya camper van ni kita boleh extend dia punya roof. Tidur dekat roof. Ruang tidur atas. Ruang tidur atas. Faham. So Alphard tu sebenarnya sama je, boleh convert jadi camper van kalau kita extend dia punya roof kan. So that's why boleh parking senang dekat kawasan bandar. Aku rasa kalau size Alphard lagi manageable lah juga kalau nak bawa kan. Tak adalah makan, kalau nak pusing U-turn still possible lagi. Betul. Sebab macam bahagian bawah tu kalau nak tidur kita convert daripada kursi kepada jadi katil. So turunkan je kursi tu jadi katil lah kan. Boleh tidur 2 orang. Kalau nak selesa seorang lah kan. Tapi 2 orang tu kira just nice. And then motorhome ni dia tak senang untuk nak parking merata. Masuk bandar adalah musuh ketat kau sebenarnya. Lagi kat bandar sana jenis macam Penang kan, jalan kecil, kiri kanan kecil, bangunan lama. Betul. Macam dekat Paris kan, aku masuk guna motorhome dulu. Memang struggle wait. Ramai pandang lah. Ramai gila pandang. Dah lah jalan kecil. Lepas tu jenis bata-bata tu jalan dia. Bukannya jalan tar sangat. Interlocking bata kan. And then diorang pun banyak macam buat construction. So aku memang struggle lah nak budget. Sebab motorhome aku ni dia tak ada sensor tau. Dia tak ada 360 camera ke, reverse camera pun tak ada yang aku bawa dulu. And then manual, kau bayangkan. Aku macam terfikir macam mana aku boleh bawa camper van, masa aku motorhome yang besar macam ni dekat Paris. Aku macam sampai sekarang tak boleh nak imagine lah. Tapi aku berjaya untuk bawa. Time tu first time semangat kot? Bukan semangat. Dia adalah satu feel yang kau nak survive dan kau tak nak ada masalah. Betul. So kau kena always berhati-hati. Lepas tu orang lain pula semua harapkan kau. Kau pun switch on lah. Kau punya survival instinct lah. Memang fokus lah. Memang kena fokus, kena pandai bajet. Sebab aku tak pernah bawa kereta besar macam tu. Memang semua hidup aku tak pernah. Mungkin dulu pernah lah masa baru habis sekolah, try bawa lori kan. Bos aku punya lori. Pernah lah bawa lori tu. Cumanya ada lesen JDL ke? Tak ada. Sama kita tolong tolong parkingkan dalam parking je. Bukannya bawa pergi jalan pun. Mesti bawa tarik balik. So motorhome tu dia susah lah nak masuk bandar tu. Nak parking pun susah. Dia ada tempat dia. Dia bukannya boleh parking sesuka hati dekat tempat kereta. Tidak. Dia memang ada spot untuk parking motorhome saja yang besar. Tapi camper van tak. Camper van dia punya sizing macam MPV. So that's why kau nak parking merata tu okay boleh. Cuma kena pandai bajet sikit lah kalau jenis panjang kan. So macam mana kau sewa camper van tu atau motorhome tu? So dia ada macam satu jenama yang popular jugalah dekat sekitar Europe, iaitu Indie Campers. Indie Campers ni dia banyak tau. Dia punya branch Indie Campers. Campers INDIECAMPERS. So dia ada shop lah dekat camper van atau motorhome dia ada shop Indie Campers besar-besar. Dia shop situ kan. And then diorang juga ada buat macam marketplace lah, which is kita boleh sewa orang lain punya motorhome. Dalam tu ada pilihan lah, choices, sama ada kita nak sewa Indie Campers punya ataupun orang lain punya. Macam kita sewa macam tu lah. Betul. Tapi setakat ni yang proven yang aku dah sewa banyak kali memang Indie Campers lah, daripada dulu sampailah sekarang ni. The reason kenapa? Sebab dia punya sistem mudah. And then website dia pun mudah untuk kita faham. Banyak pilihan. Dan facility dia pun kira complete. And banyak cawangan. Contoh kalau aku sewa dekat Paris, aku boleh je drop by dekat Switzerland kalau aku nak balik daripada Switzerland. Ada extra charges ke kalau macam drop kat tempat lain?
Aku tak sure sebab seingat aku macam tak ada. Tapi mungkin juga ada. Itu kena tengok balik dalam Tapi website time lah. dia cakap kan kau baca kat website tu. Kat website tu dia ada keluar semua harga-harga dia lah. So mungkin kalau kita ambil awal daripada masa yang ditetapkan, kena bayar lebih lah. Dia macam hotel sikit. Dia ada TAC kecil tu, kau tak baca tu. Dia konsep dia macam hotel sikit tau. So kau kena ambil dalam pukul 2.30 rasanya yang free. So before that kau kena bayar. Hantar pun kau kena hantar sebelum pukul 12. Pukul 11 kot last. Lepas pukul 11 kau kena bayar. Harga dia pun tak murah lah. Ratus-ratus USD juga lah. Kalau lebih masa kan. So konsep dia macam tu. Cumanya kelebihan dia adalah kita boleh drop dekat mana-mana country yang kita nak. Macam dekat Paris, drop kat Jerman, drop dekat Austria ke. So dia banyak tempat dia kan. Cumanya kena pergi ke tempat dia lah. Tak boleh nak drop sesuka hati. Kena hantar juga kat tempat yang dia dah tetapkan tu. Kiranya bagus juga brand ni. Kira besar. Then kat mana-mana pun kita boleh drop. Dia memudahkan lah. Sebab ekosistem dia lah bagus. Sebab dia tahu orang yang sewa ni mesti nak travel Europe kan. Dah halang-halang kan. Europe ni besar. Kalau kita nak pusing banyak country, aku rasa sebulan pun mungkin tak cukup lah. Dia kena 2 bulan lah nak sedap untuk selesa. And lama sikit dekat negara tu untuk explore semua benda 2 bulan. Dia memang kalau travel memang tak cukup lah. Setahun pun rasa tak nak balik kan. So macam tu lah cara sewa untuk motorhome ni. Dan biasanya aku sewa melalui website dia je. Macam sekarang ni aku dah start sewa kan. Kalau next week aku nak pergi travel kan. Tapi kalau lagi bagus sewa awal lah supaya kita dapat diskaun. Sebab dia orang biasanya akan bagi 20% diskaun. And then kita juga boleh pilih sama ada nak yang free cancellation ke, yang kalau nak refund kena bayar ke apa semua kan. So banyak jenis. Ada package lah. Ada package. Lepas tu insurans pun ada package. Ada insurans yang macam ni, ada insurans yang peace of mind. Even dalam tu juga kita boleh tambah. Misalnya kita nak kursi, nak meja, nak tambah bedding kit dan sebagainya. So banyak pilihan. Bagus lah. Boleh customize pula dalam tu. Apa tu? Dalam masa yang sama, dekat situ juga dia tunjuk lah motorhome ni macam mana rupa dia, apa yang ada, macam mana kita nak gunakan. Dia tunjuk step by step nak gunakan. So memang memudahkan lah. Dari segi support pun kira bagus. Support maksudnya macam mana? Kita nak tanya apa-apa, dia boleh jawab dekat Facebook Messenger dia. Memang laju juga cara dia jawab. Kira boleh chat dengan agent dia. Tapi ini bukan berbayar. Ini just aku punya personal experience dengan Ini Campus. Cumanya bagi aku Ini Campus ni dia, nak kata mahal tu tidaklah terlalu mahal. Dia depends pada season apa kau pergi. Harga dia tu okay. Depends apa package yang kau ambil. Kalau package tu peace of mind, misalnya macam insurans mahal kau ambil apa semua, memang mahal lah. Dia macam nak peace of mind kan. Tapi kalau kau jenis berhati-hati, memang kau rasa kau ni adalah driver yang sangat bagus, insurans yang murah tu kira memang murah harga dia. Aku ingat lagi masa first time aku bawa motorhome dekat Switzerland 2021, rasanya total harga sewa tak sampai RM4,000. Bawah RM4,000 dalam masa 9 hari. untuk 9 hari. Ya, kira murah, okey lah, murah lah. Cumanya masa tu aku ambil insurans yang murah lah sebab bajet pun tak banyak kan. Kita pun macam baru-baru lagi. Kau pun yakin lah kau driver yang sangat Sangat committed. berhemah semua kan. Follow the rules apa. Memang follow the rules lah. Kita bawa pun memang ikut lah dia punya speed limit kan. Itu yang sampai orang kena jadi tengah tu. kena horn, kena maki semua kan. Apalah kau ni kan. Tempat-tempat macam ni buat slow lah kan. Padahal boleh laju-laju kan. Tapi Ni mesti kita orang nak follow luar the dalam rules. hati Dan. Ni mesti orang luar ni. Tengok plate Penang kan. Kita nampak besar-besar cok Ini Campus kat tepi motorhome tu memang obvious lah kan. Muka pula macam muka Kan. orang Jepun, orang Korea yang bawa kan. Asian mana lah buat hal ni. Lepas tu dia punya yang mahal adalah deposit lah. Itu kekurangan dia. Kalau kita ambil insurans murah, deposit dia mahal. Almost 10,000 kot deposit dia. Guna credit card. 10,000 ringgit lah. Ya, almost. Aku dah lupa dah berapa dia. So tu memang upfront bayar waktu kita refundable lah. Itu deposit sahaja. Tapi kalau ambil insurans yang mahal, deposit dia murah. Dia macam tu. Tapi sama juga time nak booking tu kena bayar terus kan. Bayar terus. Everything kena bayar lah. Biasa credit card je senang. Dapat point. Kita punya lesen yang dekat Malaysia ni boleh pakai kat sana? So lesen kat Malaysia memang tak boleh pakai lah, tak valid. Kita kena buat international license dekat JPJ. So cost dia lebih kurang dalam 100.5 dan valid selama setahun je. So international license ni dia punya kad tu bukannya kad macam lesen biasa tau. So kad dia besar sikit. Dulu kad warna kuning memang besar. Tapi kali ni kad dia aku nampak warna grey. Dia dah tukar colour. Kecil sikit lah daripada dulu. Tapi still besar lah kalau nak bawa dalam poket tu kan. Nak apply macam mana? Nak apply pergi JPJ, mana-mana JPJ. And then cakap lah nak buat international lesson dan bayar 1.5.
Dapat dalam masa less than 1 hour, settle. Tapi masa nak register camper van tu, dia tak tengok international lesen kita. Kita kena ambil lesen kita sendiri, lesen Malaysia, untuk pastikan Mamat ni ada lesen. Tapi kat sana memang polis akan tengok dulu lesen kita. Sebab aku ada pengalaman kena tahan dengan polis dekat Germany masa tu. Roblox ke atau bukan random? Just random je. Masa tu aku bawa dekat Perhentian. Lepas tu ada isu sikit dengan camper van aku berhenti jap. And then dia check aku punya lesen ni semua kan. Dia minta lesen aku, and then bagi lesen Malaysia, and then dia tanya pula international lesen ada ke tak, and aku bagi dua-dua tu. Dia minta lagi macam-macam benda ID semua kan. semua, aku ni orang mana semua kan. So memang kena ada, and then dia masuk, dia check dalam sistem dia. So berapa bajet kau waktu kau sewa motorhome tu? So di setiap trip aku yang aku pergi setakat ni, bajet tu memang berbeza-beza, daripada bajet yang betul-betul bajet sampailah yang over budget. So first trip aku memang bajet dalam bawah 20,000 which is dia still bawah 20,000 juga untuk overall budget. Dan tu dekat first mana? time kat Switzerland. And then budget tu makin lama makin besar sebab aku dah start macam okay, nak pergi sana, nak pergi sini, dah faham apa semua kan. So kita pun ada rezeki lebih sikit, kita tak nak terlalu cut cost sangat everything. At least kita nak spend sikit lah untuk something yang penting. Misalnya macam dari segi campsite, country mana kita nak pergi apa semua. So dah start besarkan sikit cabang lokasi tu kan, daripada Switzerland saja. Dia suruh cakap dia, aku dah start pergi Paris, Belgium, lepas tu pusing sampai Switzerland, Itali semua kan. And paling mahal setakat ni aku rasa yang tu banyak country tu Yang kau yang travel 3 minggu, almost 3 weeks tu. across the Europe tu. betul. Maksudnya across the country pergi Europe. Itu budget dia lebih kurang dalam 50 to 60k 60k lebih Tapi kurang time tu pergi dengan family. bawa parents aku sekali. Berapa orang? Masa tu total ada dalam 6 orang kot, lebih kurang. 6 orang dalam 6 orang. 6 orang 60,000. Around seorang 10,000 lah. Almost 3 weeks. Yang mahalnya adalah dari segi kos motorhome tu sendiri, sebab aku ambil insurans yang yang mahal lah, sebab nak peace of mind. And then minyak pun mahal juga sebenarnya, sebab sekali isi diesel dalam 500 ke 600 ringgit sekali isi. Full tank. Full tank. Memang kena isi full tank lah. Even masa kau ambil, contoh masa kau ambil motorhome tu, half minyak kau kena hantar half juga. Tak boleh kurang daripada half. Kalau kurang, dia akan kena charge. Dia record lah semua tu. Dia record. Lepas tu ada juga cost AdBlue, kena masuk AdBlue kalau diesel kan. And then AdBlue apa AdBlue dia macam cecair untuk enjin diesel kan. Oh, extra. Extra. Maksudnya kau kena beli dekat ni lah, Petropam lah, ada jual. And then cost campsite pun boleh tahan juga, sebab dia dah kira per kepala kan. Lepas tu masuk bahagian diorang punya tempat-tempat menarik, contohnya macam dekat kawasan pergunungan pun mahal juga nak naik dia punya cable car apa semua tu kan. Lepas tu masuk Disneyland lah apa semua. Maksud kau kalau bawa motorhome camper van ni, so setiap kali dia ada parking khas dia dan kena bayar. Ya, betul. So kita Setiap boleh parking campsite merata. tu kena bayar, dia bukannya free. Unless kalau kau tidur dekat perhentian. Contohnya macam perhentian ni memang ada facility, so kau boleh je tidur situ, cuma tak ada electricity. Kau tak ada nak connect dengan track. But tandas ada yang free, ada yang berbayar. Tapi kebanyakannya kena bayar untuk tandas. Nak mandi ke, nak berak ke dekat perhentian tu. Wah, kira kita bagus lagi lah. Kita free bagus kan. lah, kita free. Facility kita bagus Malaysia. Even highway kita pun bagus. Betul. And aku bersyukur lah duduk Malaysia kan. Sana kena bayar kot, kena card ke kan, guna coin. Untuk nak masuk pergi mandi, pergi berak kencing pun kena bayar. Bukannya murah. Rasanya lebih kurang dalam 1 euro ke 1 Swiss franc. Alamak, darab lah. untuk kencing saja. Untuk kencing saja. Darab 5 Darab 5.5 kan. Itu betul-betul kena ni lah. Kencing, berak, mandi sekali buat semua. Dia kena sekali harung lah. Contohnya macam aku pernah je nak try buat kan. Dia ada facility mandi dekat perhentian. Aku macam nak mandi dengan kawan aku sekali kan. Nak jimat bayar sekali. Ada CCTV tengok. Oi, kena marah. Tak boleh. Kena seorang-seorang. So seorang bayar, masuk seorang. Seorang lagi bayar, masuk seorang. Macam tu lah. Baru nak trick the system lah. Tak boleh. System tak boleh. Diorang tengok. And then costing tu depends pada budget. So kalau budget besar, then go for it. Kalau budget kecil, then boleh je kat kos banyak benda sebenarnya. Sebab aku banyak kat kos dekat makan. Makan masak. Memang all the way masak je kat motorhome. Aku tak makan luar. Beli barang kat mana? Beli barang ada groceries halal kat sana. Macam banyak je kedai-kedai Pakistan, orang-orang Islam daripada Timur Tengah kan, yang buka kedai yang jual kat sana. So beli je lah kat diorang. Ada daging, ada kambing, ayam semua kan, ikan. Aku banyak beli ikan je sebenarnya. And mackerel kan, yang dalam frozen tu. So masak lah.
Kadang-kadang ada juga bawa macam dari Malaysia. Dari Malaysia kan, yang jenis packing sambal kerombing lah apa semua. Kau bawa jenis yang dah pack. Dah pack, lepas tu panaskan kat sana. Macam nasi goreng kan, bawa je lah. Kita boleh ke bawa macam bahan yang kita masak sendiri? Tak boleh Tak ada boleh. Macam kari aku bawa je. Kunyit, sebut-sebut aku letak bawa dalam je. plastik biasa? Letak dalam plastik packing. Oh, dekat garam custom ke mana sana? Okay. Cumanya dia ada certain country yang aku tak boleh nak bawa macam ayam, daging. Yang tu aku memang jarang bawa sebab beli je kat sana kan. Telur beli kat sana juga. Aku banyak beli telur juga. Terus senang makanan superfood kan, telur. Betul, ni protein pun cukup. Lepas tu kadang bawa juga Indomie kan. Sedap makan Indomie kat sana. Sejuk-sejuk So macam itulah cerita dia. Dia depends on budget. Yang over budget masa tu disebabkan ada beberapa isu lah membuatkan dia over budget. So aku macam tak expect juga yang aku dah spend sampai besar macam tu kan, dia punya amount. Aku macam okay, tak apa, merelakan lah. Sebab kita pun dengan niat nak bawa family jalan kan. Tapi setakat ni itulah average dia dalam 20 ke 30 ribu kalau bawa family. Tapi kalau dengan kawan memang lagi murah lah. Macam aku pergi dengan Izami dengan Amir sebelum ni kan. So yang tu budget mungkin dalam 10 to 15,000. Kalau aku saja dengan kawan lain, tu memang dalam 10,000 and below lah untuk aku seorang. Tapi masa tu aku bawa Amir sekali, aku consider dia sebagai team aku kan. So aku nak support dia. So maybe dalam 15,000 macam tu lah budget. So tak besar lah untuk kita nak berjalan dekat Europe tu, kira amount yang okay. Sebab makan pun kita makan masak sendiri kan. Cuma yang buat dia mahal bila kita masuk dekat kawasan-kawasan pelancongan dia, naik gunung ke kan. Itu yang buat dia mahal sebab kos dia memang tinggi. So masuk tempat macam tu. So bawa motorhome atau camper van kan. Basically kalau kita nak tidur, kita nak kena pergi dekat tempat khas dia, ataupun kita boleh je park mana-mana dan tidur. Kita boleh je park mana-mana tidur. Cumanya kena tahu yang parking tu boleh tak untuk overnight. Sebab ada parking yang dia tak boleh nak overnight tau. Dia ada tulis timing boleh parking kat sini. So macam perhentian kita boleh parking, boleh overnight. Contohnya kat highway kan, perhentian boleh je. Diorang pun ada facility macam kau cakap tadi, bahawa kita boleh mandi, kita boleh berak apa semua. Tapi ada toilet kena bayar, ada toilet yang free. Tapi kebanyakannya kena bayar. And then tak ada electricity lah untuk kita nak charge devices apa semua. Dan biasanya aku akan tidur dekat campsite lah. So campsite ni memang dah siap dengan semua fasiliti yang kita perlukan lah. So dia ada soket untuk electricity, dia ada tempat mandi, tempat basuh baju, ada juga fasiliti yang bagi washing machine dan macam-macam lah. Kedai makan, playground semua dah complete semua. So dia macam satu kawasan yang all in. Untuk family okay, untuk orang tua okay, untuk orang muda pun okay. Kiranya memang nak kena designated area. Itu lebih bagus sebab kita boleh charge apa semua kan. Betul. Along the way kita drive tu, kita boleh pakai kan semua peralatan elektronik dalam kenderaan tu kan. Betul. Tapi kalau kita parking, pakai habis bateri kan. Betul. Bateri camper van tu pisang lah kalau kau tak cocok elektrik tu kan. Dan dia masalah lah untuk kita nak overnight kat situ kan. Lepas tu ada juga campsite yang dah termasuk dengan electricity. Ada campsite yang charge per kilowatt hour, ada yang charge per stay. So ada banyak jenis campsite yang different charges dia. Okay, benda-benda kecil ni menambahkan budget yang asalnya kau nak macam ni, makin bertambah. Tapi depends. Macam aku dah biasa, dah faham dah konsep dia. So aku dah tahu dah. Okay, campsite ni dia charge apa. So kita je ambil benda penting lah. So benda penting yang biasanya aku nak hanya dua je. Tapak parking, electricity. Itu je. Macam tandas ni memang free. Dia memang bagi free. So dua ni penting. So ada yang macam nak tambah, okay, contohnya macam plug point, nak tambah yang dekat ke, ataupun nak adapter plug, kadang kena bayar juga benda tu. Sebab adapter kan lain kat sana. Lepas tu kabel, ada juga yang nak sewa kabel sebab nak lagi panjang. Ada juga nak tapak yang lagi mahal. Ada tapak-tapak berbeza. So macam aku tak kisah pun tapak mana, asalkan boleh parking, tidur selesa. Itu je yang penting. Dekat tapak campsite tu kan, kita boleh ke nak buat unggun api, bakar marshmallow? Rasanya tak boleh sebab diorang jaga tau. Rumput diorang tu rumput cantik. So nak buat tu boleh, cuma kena ada tapak lah kan? Macam batu tu kan. Bukan batu lah. Maksudnya macam BBQ punya meja. Dia tak boleh macam tempat kita tak boleh suka-suka kau bakar nak bawa, tak boleh. Sebab rumput cantik kot. Tu. Rumput macam cerita Mr. Bean tu, dia potong rumput tu kan. Yang main golf tu main golf tu. Lepas tu kalau tidur dalam motorhome tu selesa.
Bagi aku, kalau kau nak bandingkan dengan tidur kat rumah, memang lain lah kan. Rumah memang empuk, kita pun selesa baring terus pejam mata kan. Kat sana, setakat ni boleh katakan okay. Dia bukannya selesa sangat, dia bukannya tak selesa sangat. Dia okay. Tapi pengalaman aku masa travel dengan Izami, dengan adik dia masa dekat New Zealand dulu, memang aku banyak tidur lah. Aku cepat betul tidur. Aku tak tahu kenapa, mungkin barai sangat ke apa kan. Selalu tidur kan. Sampai tidur. Pantang letak lena Pantang letak lena kan. Mungkin barai drive ke, ataupun sebab ialah penat badan buat kerja kan. Tapi setakat ni okey je, selesa. Nak kata tak selesa tu susah lah, sebab kita dah penat. Kita tak fikir pasal katil dia empuk ke tak empuk tau. Kita fikir asal boleh tidur. Itu je. And sebab untuk orang macam aku rasa okey je. Sebab aku dah biasa tidur dekat tempat yang lagi tough daripada tu, dekat kawasan gunung dan sebagainya. So bagi aku, itu level yang selesa lah untuk aku. Tapi kalau ramai sangat tu, mungkin dia pack. Nak bergerak tu je lah. Nak movement dekat dalam motorhome tu susah. Contoh macam aku pergi banyak country yang tadi aku mention kan, bajet besar tu, 6 orang. So aku dengan bini aku dengan anak aku satu katil. Dia super king lah. Dia bukannya queen, dia super king. So boleh tidur 3 orang. Tapi bukannya 3 dewasa, 2 dewasa 1 budak, kira okey. Lepas tu ada katil atas, katil bawah. Bawah tu kena yang tu lah kau cakap tadi. Kena betul. Kerusi semua kena. Ni motorhome punya case lah. Kalau campervan lain, motorhome. So nak bergerak, nak solat apa semua dalam motorhome tu memang susah sikit. Nak solat dia muat, nak berdiri kan? Berdiri muat. Cumanya dia ngam-ngam. So kalau ada orang solat, memang kau tak boleh nak gerak, kau kena tunggu jap. So another solution is solat duduk lah, ataupun solat kat luar. And so dia punya pergerakan tu lah yang susah. Nak tidur tu okey. Kiranya in term of keselesaan ni, kalau kau tak boleh bandingkan tidur hotel, tak boleh bandingkan dengan tidur kat rumah, tak boleh. Seadanya lah. Dia adventurous. Lebih kepada macam satu pengalaman yang berbeza dengan yang benda kau biasa buat. Kalau jenis memang mementingkan nak selesa, selimut yang comfy apa semua, better janganlah ambil motorhome. Boleh motorhome lah. Tapi ambil yang paling besar, yang lori punya size, yang 10 tan. Macam ni apa kau tengok Simon Cowell bila dia travel buat American Next Top Model American Idol ke apa kan, ada besar ni tu. Tapi kat US benda tu common juga, campervan apa semua ni. And Europe ni pun kira dah facility dah complete kan, so common lah. Lepas tu dia punya maintenance macam mana? Maksud aku dari segi air, kan kita pakai air dalam motorhome tu kan, air dalam toilet dia. Kemudian air dan dalam toilet tu, pergi mana air tu? Ini soalan paling tough sekali ni. Macam mana kita nak urus tu? Pasal najis ni lah benda yang tough lah untuk. Dia bukan tough apa, sebab dia busuk kan. Kau nak kena umban tai orang, tai engkau semua dalam tu kan. So basically dia macam ni lah. Dark side lah ni, dark side lah. Motorhome. Campervan dia tak ada toilet. Motorhome dia ada toilet. Oh, baik tak ada dah tak pening. Tak pening lah. Okay. So kau berak kat tandas. Motorhome. Kalau ada ni, kau tak tahu tai siapa. So dia ada bowl, toilet bowl. Kau kena buka untuk berak, tutup lah supaya tai tu tak berkecamuk ke dalam toilet bowl kan. Pernah juga satu kes berkecamuk sebab lupa tutup. Oh, dia keluar balik? Keluar balik. Tapi tak semua lah, sikit lah. So kau bayangkan lah masuk tandas sebuah apa kan. Ada mengaku tak siapa yang buat? Susah lah nak cakap kan. Okay, so bila kita keluarkan najis tu, kencing apa semua, dia akan masuk dalam satu luggage kecil yang dia simpan najis-najis yang tu. Dan kita letak satu cube warna biru. Cube ni untuk dia tak ada bau yang kuat sangat lah. So kalau lupa letak cube, dan itulah menjadikan bau dia lebih tengik. Itu dia provide sekali atau beli? Biasanya dia bagi, tapi bagi sikit. Dia memang kena beli lah, beli sendiri lah. Kita orang bawa dari Malaysia je. Beli kat Malaysia murah, mesti DIY kan, RM2-3 je pun benda tu. Tapi kat sana mahal lah. So bawa one biru tu, letak je tu, supaya dia kurangkan bau lah. And then nak keluarkan pun senang. Dia tak adalah keras kan, najis tu. Dia tak kompres lah. Dia tak kompres lah. Jadi belian dalam tu. So setiap kali kita parking and kita nak bergerak keluar, lepas dah settle apa semua, kita kena servis motorhome. Kita isi air dia, dia ada air bersih, ada air kotor. So buang air kotor, buang najis semua. Dia ada tempat sinki dia khas untuk buang najis. Dia tunjuk. Dia tunjuk. Itu memang sinki najis saja. Najis punya sinki dia lebih kurang macam tempat berak lah. Dia senang sikit nak meluncur bawah tu kan. So tuang lah kat situ. Tuang lah situ. So buka luggage, tuang situ. Lepas tu bersih-bersihkan, and then letak balik dalam motorhome. And buang air kotor. Air kotor tu ni daripada sinki lah.
Sinki kita basuh-basuh semua buang, tambah air baru. So air baru ni ada tank yang lain. So dia basically ada 2 tank, satu air kotor, satu air bersih, ada satu luggage untuk najis saja. So macam itulah. Kira isi lah. Yang facilities tu kita dah bayar dekat campsite itu termasuk kat campsite punya facility. Benda tu macam memang wajib kena ada je kat semua facility campsite. So kalau macam mana kita nak tahu najis tu dah penuh ke apa? Ada indikator. Ada indikator. Dan biasanya memang setiap hari aku akan buat benda yang sama lah. Memang kita akan servis dulu lah. Servis setiap hari buang tahi. Unless kalau macam kita parking dekat tempat random, misalnya macam perhentian kan, memang tak boleh nak buang lah tahi tu. Tapi itulah, aku bila dah makin kerap bawa motorhome dekat Europe, dah makin jarang lah gunakan toilet dekat dalam motorhome sebenarnya. Kalau gunakan pun waktu emergency saja. Aku prefer lagi toilet dekat luar. Sebab bukan apa, sempit. Nak berak tu sempit. Nak mandi pun sempit. Dulu masa awal-awal memang itulah kita orang punya setiap hari. Sebab sejuk kan masa awal pergi dulu. Nak keluar tu memang menggigil lah. Malas dah nak keluar. Malas nak keluar. Tidur pula. Mandi kat dalam je kan. So bila kita pergi waktu selain winter, autumn, summer, sedap lagi lah mandi kat luar. Lepas tu pergi mandi dekat dia punya tasik Interlaken tu. Syahdu. Tu aku dah tengok tu video Adi. Adi terjun kan dalam tasik Interlaken tu. Gila tu. Hidup lagi budak tu. Hidup. Sejuk tu. Aduh, betul lah dia ni. Tapi best lah. Vibe sana, view dia kan. Masa yang kau bawa motorhome tu kan, pernah ke accident ke atau terlanggar apa-apa? Setakat ni Alhamdulillah tak ada kejadian yang besar berlaku lah untuk motorhome ataupun campervan yang kita orang bawa. Tapi pernah satu kejadian masa tu dekat mana? Paris kot. Terlanggar divider. So divider. Patah bahagian bawah, panel bawah tu dia patah lah. So memang unexpected. Kita orang pun macam tak pakar sangat nak bawa masa tu. So terlanggar lah divider. Tapi aku macam takut juga sebab yelah bahagian motor ni mahal-mahal semua kan. Dia bukannya makan ratus, makan ribu. So aku macam dah fikir macam mana nak bayar ni kan. Mungkin boleh bayar tapi mahal lah kan. Kita pun dah spend banyak masa tu and then kena bayar lagi. So aku macam down sikit lah masa tu. Tapi kita cuba untuk berfikiran positif and tengok apa sebenarnya masalah yang berlaku dan kita cuba improve lah supaya tak jadi lagi masalah macam ni, which is kena ambil turn lebih sikit. Motorhome ni dia besar, dia lebar kan. So kau tak boleh terus turn. Kau kena ambil lajak lebih sikit baru boleh pusing. Tak biasa sebab biasa bawa kereta je kan. Biasa bawa kereta. So kawasan tu pun dia macam sempit sikit, divider pun tinggi. So itulah patah. And masa hantar tu aku macam takut-takut juga kan. Dia tengok ke tak kan. Sebab dia bagian bawah, dia tak nampak sangat. Tapi kalau dia check, memang benda tu patah kan. So depan ke belakang? Belah tepi. Sebab langgar tepi kan. And then masa hantar tu Alhamdulillah dia tengok tak ada apa-apa berlaku lah. So credit card aku pun tak ada di-charge untuk kerosakan tu. Dan memang okey lah. Itu je lah kejadian berlaku. Tapi kalau nak kata langgar divider tu memang kerap. Divider dia orang jenis macam mana? Tinggi, dia tak adalah tinggi terlalu tinggi sangat. Dia tinggi yang level boleh kena sikit bahagian side tu. And then tayar langgar divider tu pun memang kerap berlaku. Aku macam risau juga sebab banyak kali aku langgar divider tau. Tayar bergesek. Memang banyak lah corak-corak dekat tepi tayar tu kan. So bila tanya orang in campus, dia kata tu normal, common, it's okay. And tayar kena tu normal kan. Tapi kalau kena dekat bumper depan, bumper belakang, tu bukan benda yang normal lah. Itu kena bayar lah. Tapi ini sebab dia ada panel kat tepi tu sikit patah tu, itu yang macam be acceptable lah kot. So yang insurans yang kau cakap yang kita ambil, contoh yang ambil peace of mind tu, dia cover lah. Dia kalau cover everything lah. Kita langgar patahkan apa-apa kan, pecah ke windscreen apa semua tu dia cover lah. Accident, total loss. Betul. Ui, patutlah. Senang lah. Cumanya kena tahu kita kena bertanggungjawab lah, which is kita kena ada untuk buat report apa semua. Memang kena buat kerja sikit lah. Tak boleh suka lepas tangan macam tu lah. So kalau macam travel dekat sana, masuk highway kan, nak bayar tol macam mana? So dia ada payment method machine dia sendiri kat situ. Kita boleh guna cash ataupun guna kad lah. Tapi tak banyak pun tol kat sana, sikit je. Dia tak macam tempat kita lain lah. masuk highway Duke kan. And then nak katakan highway dia tu facility aku rasa bagus lagi, facility highway kita sebenarnya. Sebab kita banyak free kan. Surau free, tandas free, nak mandi free. Lepas tu banyak kedai makan. Sana susah. Kedai makan tu susah jumpa sikit. Dia ada tapi tak macam kita. And then tandas pun kena bayar masuk. So aku rasa ada sebab lah. And then highway pun aku boleh katakan highway kita cantik lagi jalan. Highway sana ada jalan yang teruk gila kot. Macam kuda lalu jalan kat sana. Tak adalah
power sangat kan. Tak ada power sangat. Tapi kat Germany dia ada satu highway nama dia Autobahn. Itu boleh speeding. Tapi tak berani lah aku speeding guna motorhome besar kot. Tempat dia orang nak test. Laju lah kan sebelah aku kan. Cuak siap. Dia orang dah hasilkan kereta-kereta supercar pun tak ada tempat nak test kan. Situ lah tempat dia. Tapi janggal sikit lah masa mula-mula masuk highway. Sebab yelah kita dah biasa sini laju kanan sekali. Sana tiba-tiba laju kiri sekali. Kiri sekali kan. Aku macam ya betul mana satu kan. So janggal sikit. Kau tak kekok mula-mula bawa tu? Kekok dalam manual. Kira manual kanan kan? Ya kanan kan? Left hand drive kan? Kekok. Tapi Alhamdulillah lepas hari ketiga tu baru okey lah. Itu yang langgar divider tu. Itu langgar sikit kan. So nak masuk negara, dia ada negara yang tak perlukan vignette, ada negara yang perlukan vignette tapi kebanyakannya tak perlukan. Contohnya macam Paris nak ke Belgium, Amsterdam, Germany nak ke Switzerland tak perlukan vignette. Tapi nak masuk ke Itali ataupun nak masuk ke Austria kena ada vignette. So dia macam satu stiker kena tampal dekat cermin depan tu. Dan kena beli lah benda tu dekat penghentian. Dia kira macam Pas masuk. Aku ingat lagi masa tu aku nak pergi lah, beli bayar sekali. One off. Aku ingat lagi masa tu aku nak pergi ke Itali. So aku daripada Switzerland ni, pengalaman first time aku naik train yang kita boleh masukkan motorhome dalam tu. So basically motorhome aku tu naik train. Betul-betul lah. So memang best lah pengalaman dia kan. Travel kan. Travel. Dan aku takut masa tu sebab motorhome aku tu ngam-ngam tau. Kau bayangkan motorhome tu ngam-ngam dekat train tu. Dekat gerabak dia tu. Gerabak tu. So side mirror aku lipat lah. Lipat side mirror. Dah lipat tu pun dah ngam-ngam dah. Okey sikit dah. Ada jugalah terkena side mirror tu aku lipat tu kan. Pom terkena kan. Tengok calar sikit. Lipat. Lepas tu yang jadi side mirror bini aku dengan suami lagi lah. Jadi side mirror aku kan. Tengok kiri kanan okey ke tak kan. So yelah pengalaman yang kira best lah. First time kan kita naik train dengan motorhome kan. So bawa tu kan. And then Itali memang ada jugalah dia orang punya custom check. And check okey ke tak, ada barang yang tak okey ke semua kan. Check kita punya pasport. Lepas tu urusan contoh dia highway dia bersambung ke? Contoh kita daripada Paris dan turun masuk negara lain. Highway bersambung. Dia masuk negara tu macam mana? Ada yang melalui gunung, ada yang melalui train. Tapi kebanyakannya kita kena lalu bawah gunung. Ada yang highway saja macam Germany ke Switzerland memang highway saja. Paris ke Switzerland pun memang ada juga melalui gunung, bawah gunung kan. Terowong dia panjang lah. So urusan tu macam mana? Urusan dia tu Alhamdulillah dipermudahkan. Alhamdulillah. Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kalau yang tak perlukan vignette memang senang je nak masuk. Dia just macam tiba-tiba dah sampai lah Germany kan. Dah tukar negara. Tiba-tiba sampai dah Belgium kan. Dia tak ada macam setiap kali nak masuk ada lalu custom, immigration tak ada. Tol tu adalah tapi tak banyak. Tapi daripada Switzerland nak ke Itali seingat aku memang ada macam tempat dia khas untuk polis custom jaga situ supaya yelah kawasan ni kan untuk kau nak cross country dia beza sikit dengan Germany ke Switzerland ataupun Paris ke Switzerland ada lain sikit. So dia check lah semua dia tak adalah dia check detail sangat, dia just tengok-tengok kan, check pasport ke apa itu je. Maksud best lah dekat negara diorang dia macam agak bebas untuk travel around. Ekosistem dia bagus lah sebenarnya kan? Sebab dia part of the Europe. Dan fun fact sebenarnya Europe ni dia adalah satu benua lah kan, Europe. Tapi tak semua negara adalah European Union. EU Kita tahu EU ni kan, EU ni dia macam satu political punya gagasan. So Switzerland is part of the Europe tapi bukannya part of the EU. So dia tak pakai mata wang euro. That's why kalau kita tahu itu adalah part of the EU, dia pakai mata wang euro. Kalau dia bukannya pakai euro, dia bukannya part of the EU. That's why macam London, UK kan, ataupun Switzerland dia pakai CHF, London dia pakai GBP. And ada certain country yang dia tak gunakan pun EU. Tapi yang bestnya dengan EU ni, mata wang dia senang lah. Dia macam ekosistem kan. Kau pergi mana-mana pun pakai je euro, senang. Walaupun dah beza negara. Macam aku pergi Paris ke Germany pakai euro, and pergi Belgium, Amsterdam, euro, senang. Tapi tiba-tiba masuk Switzerland tak boleh pakai euro, kena CHF. Tapi ada je certain kedai yang dia terima euro, tapi tak banyak tak semua. Memang don't prefer CHF sebab lagi tinggi kan mata wang orang. Itu yang ada orang kawasan lain memang kerja dekat Switzerland tu. Sebab boleh katakan Switzerland ni antara negara yang termahal lah dekat Europe. Kalau bandingkan dengan UK tu, aku rasa Switzerland lagi mahal kot. Walaupun mata wang macam lebih kurang kan, tapi mahal Switzerland lagi lah. Mungkin dari segi dia punya facility ke ataupun benda-benda lain yang bukan dia mahal. Sebab dia lebih kepada negara yang tenang kan, nature. So Switzerland tu lah beza lah
vibe dia. So pengurusan untuk urus masuk negara lain tu tak adalah susah sangat Tak susah. Unless daripada Paris nak ke UK, itu susah. Paris ke UK. Sebab nak kena melalui flight ataupun kena lalu train. Tak boleh naik kereta. Maksudnya kau tak boleh nak cross country macam biasa naik kereta. Yang tadi yang kau cakap yang dah naik train tu, dari mana ke mana? Paris ke London lah. Kau kena naik train dia. Kena bayar dalam RM1,000 macam tu juga lah. Untuk sekali pergi je. Berapa jam? Itu aku tak sure sebab tak pernah pergi lagi. Tapi aku ada survey jugalah nak pergi kan. Tapi mahal sangat, macam better naik flight kot. Dalam kalau nak pergi sana, stay London je lah macam tu Betul. Sebab London dia dah bagi atas. Kita boleh pergi ke Scotland atas kan. Kalau Paris ni kita boleh pergi bahagian bawah dia. Bahagian bawah dia macam-macam country lagi ada. And ada Poland lah, Austria lah, macam-macam lagi. So yang kau road trip dekat Europe tu, basically yang drive kau lah kan? Ikut juga kalau macam trip dengan family, memang aku je lah yang drive. Kalau trip dengan kawan-kawan, tukar lah. Berapa jam average drive kat sana? Average tengok kalau cross country tu jauh mana. So paling jauh rasanya makan 11 jam. 11 jam? 11 jam. Balik So Kelantan lebih ke? 12 jam ada. Memang lama lah. Jauh gila perjalanan. Kita expect dalam Google Maps tu mungkin dalam 10 jam. Tapi kita kena ambil tambah dalam 2-3 jam extra. Sebab kadang kita nak berhenti, kadang bawa slow. And then yelah penat, nak tukar driver apa semua, nak rehat kejap. So kena tambah 2-3 jam extra ataupun lebih daripada tu. So memang lebih daripada apa yang ditunjuk dekat Google Maps lah. Tunjuk 10 jam, tiba-tiba dah 14 jam dah driving kan. So dia macam tu lah. Itu yang kau drive 14 ke 15 jam tu untuk dalam satu negara ke atau? Satu negara ke negara lain. Contohnya daripada Berlin ke New Zealand. Itu memang jauh lah. Dalam Google Map mungkin dalam 12 jam kot. Tapi kita orang dah lebih lah. 14-15 jam maksudnya baru sampai. So memang jauh gila lah. Itu aku rasa antara perjalanan yang paling jauh kot pernah kita orang drive selama naik camper van ni kan. Tu tak barai ke Faiz kau drive punya lama? Barai. Sebab tu tukar driver tu. Kita tak boleh nak drive seorang. Unless kalau kau dah biasa bawa lori jauh-jauh tu, mungkin okey kot. Jenis seat dia tu motorhome tu? Seat dia kira seat yang selesa. Dia macam pilot seat. Kau ada armrest. Lepas tu tak adalah massage kan. Dia just ada comfort lah. Dia punya bahagian belakang tu sedap lah. Lambar support semua ada lah. And dia punya view angle cermin depan pun besar kan. Kau nampak lah view-view kan. So sambil drive road trip, dia bukan pasal driving saja, kau nampak juga suasana kan. Suasana experience tu yang lebih penting. Experience tu lah. Dia yang mahal experience lah. Kita bayar untuk experience kan. And then average biasanya 6 jam 7 jam tu normal lah. Kalau cross country misalnya daripada Paris ke Belgium ke Amsterdam, tu mungkin 4 ke 5 jam driving. So kopi tak lekang lah dari mulut kau? Kopi, Red Bull tu biasa lah. And then daripada Paris ke Switzerland pun lebih kurang dalam 6 ke 7 jam juga. And dulu aku drive kan. Dan mungkin orang kenal Paris ni sebagai Paris saja. Orang tak kenal dia adalah sebagai bandar Perancis kan. Tapi sebenarnya Perancis ni besar gila tau. Paris ni boleh katakan satu hotspot yang ramai datang lah kan. Sebab luxury punya brand banyak di situ kan. Tapi bila kita explore sebenarnya, Paris ni besar. Dia luar-luar tu France dia Eiffel besar. Tower saja kan? Bukan Eiffel Tower saja, dia ada bahagian pantai dia ada bahagian macam bandar lama dia dekat bawah-bawah tu kan, dekat New Zealand dah. So Perancis ni besar. Aku pernah pergi satu kawasan yang aku pun tak tahu tempat terwujud dekat kawasan Perancis. Nama kawasan tu Dijon. Tapi ejaan dia Dijon, tapi kita panggil sebagai Dijon. So aku sampai situ waktu malam masa tu, aku ingat lagi. Aku road trip nak balik daripada Switzerland ke Paris. Aku takut lah sebab tak ada orang langsung dekat jalan tu. Just aku je, kereta aku je. So depan anything happen, gelap semua, anything happen, dia mempisang lah. Lepas tu berkabus. Dia berkabus ni yang datang seram sikit kan. Lepas tu kawasan ni banyak hutan, tiba ladang besar kan. Takut lah kita masa tu kan. Sebab ikut jalan elok daripada highway kan, saja nak try kan. Tapi waktu malam lah memang takut lah. Satu malam menginap dekat Dijon. Dijon ni kira macam satu bandar lama dekat Perancis. So rumah pun jarak-jarak jauh gila berkilometer kan. Best lah pengalaman dia sebab kita nampak another side of Perancis. Yang biasanya orang nampak Paris, bandar ni, bandar tu kan. Tapi sebenarnya Perancis ni besar. And dia ada Colmar juga dekat bawah tu. Dia macam satu bandar lama ala-ala macam dalam filem Disney kan, Colmar ni. Lepas tu dekat atas ada juga bahagian pantai. Kita pun ada Colmar Tropical. Dekat Bukit Tinggi kan. Lepas tu ada juga dekat bahagian bawah tu dekat dengan Mont Blanc. Mont Blanc Perancis kan. So
besar lah Perancis ni. Kalau nak explore tu sebenarnya banyak. Kiranya the best way explore pakai motorhome tu aku rasa lebih shock lah. Lebih shock lah. Sebab kalau nak cakap pasal public transportation ni, dia tak berapa cantik lah kalau bandingkan dengan Jepun ataupun Korea kan. Tak sampai lah. Tak sampai lah. Nak pergi Kuala Lumpur tu boleh. Naik train 4 jam kot. Tapi nak pergi tempat lain tu dia susah sikit. So memang kena access guna kereta. Atau kalau macam trip kau semua ni kan, kau planning ke atau main langgar? Okay, kebanyakannya planning. Kita dah tahu nak pergi mana. Tapi bukannya in detail dia punya planning. Contohnya macam kita nak pergi Paris ke Switzerland. Okay, Paris ni kita just listkan je apa benda yang menarik. Tengoklah hari apa kita boleh cover. Aku tak nak terlalu in detail planning sebab aku takut dia akan buat kita rasa macam hari ni tak dapat pergi dan kita rasa macam down lah. Tak terikat sangat. Kalau listkan semua benda yang mana yang paling dekat dengan kita, okay. Kalau hari ni dapat pergi, kita pergi tu. So next, kalau dapat pergi tu, kita pergi yang tu je. So dia macam tak terikat sangat. Tentatifnya ada. Tentatif ada. Cuma kita buat mana yang kita sempat je. Sebab nak ikutkan, nak cover semua tu memang tak cukup. Kan? Dia kadang banyak benda-benda yang berlaku. Lagi kalau bawa family kan. Kita ada anak, semua susah. So kita just pergi mana kita sempat. Tapi bila fikir balik, masa aku pergi yang bajet besar tu, memang banyak benda yang aku nak cover lah sebenarnya. Sebab yelah kita dah spend banyak kan. So aku cuba jugalah untuk follow the tentative. Tapi boleh katakan dalam 20% tu tak dapat lah. Dapat dalam 80% je lah. 80% tu dah lebih daripada majority kira okay lah. Okay lah kan. Itu pun agak rushing lah. Kadang ada tempat yang kita tak boleh nak parking. Ada tempat yang boleh parking. So tempat tak boleh parking tu bahaya lah. So kalau ada polis ke apa, memang boleh kena saman lah kan. So to be safe, kalau nak bawa motorhome ni memang nak kena planning betul-betul lah. Lagi-lagi kalau yang first time. Betul. That's why kadang-kadang naik motorhome, aku tak bawa motorhome untuk parking bandar. Aku akan parking motorhome tu kat campsite dan akan sewa Travel. Uber lah. Tak ada Grab sana bang. Uber ke bandar. Lepas tu jalan lah naik skuter ke, naik Uber ke kan. Itulah. So that's the best solution lah. Memudahkan lah. Daripada kau nak bawa motorhome tu masuk bandar. And then tak boleh parking kan. Tak boleh parking merata, bahaya lah. Lepas tu tak ada orang lain boleh bawa pula. Kalau nak alihkan motorhome tu, memang aku seorang je. Orang lain boleh bawa, cuma tak berani. Macam aku bawa parents aku kan, mak aku boleh je bawa. Cuma tak berani lah kan. Sana lain dia punya vibe. Susah nak parking kan. Tinggal nombor phone tak boleh Tak boleh. Tak boleh. Nanti turun handbrake tolak tak boleh. Tengok nombor phone negara mana pula ni kan. So macam itulah ceritanya. Kau tiba-tiba nak bermotorhome tu, kau ada follow orang ke ataupun tiba-tiba je? Masa awal dulu Izami ajak aku kan. Dia ajak kan. So dia dah pernah pergi, dah pernah. Tak tahulah. Rasa macam masing-masing first time kot masa tu. Saja nak cari pengalaman baru kan. So aku rasa Europe ni dia satu tempat yang kau boleh je tak perlu nak sewa motorhome, okey je. Cumanya kau kena spend lebih dekat hotel. Itu satu benda yang kau kena tahu. So beza motorhome dengan hotel adalah dia akan ada plus minus. Contoh macam hotel ni kat sana memang mahal. Kat Switzerland memang average dalam 800 ke 1000 tu paling minimum. Itu pun memang basic gila hotel dia. Tak ada Oyo kat sana Tak ada. Lepas tu harga dia nak selesa sikit kena spend lebih 1000, 1200, 1500 untuk family lah kan. Tapi kalau kita backpackers, kita datang asal boleh tidur je sebenarnya. Tapi ni family punya hal. So memang mahal. Hotel satu malam 1000 ke atas. So kalau compare dengan motorhome, memang motorhome lagi jimat sikit lah. And then kita lebih accessible kepada tempat-tempat lain. Boleh cover banyak tempat kan? Boleh cover banyak tempat. And then tak bergantung sangat dengan public transport, which is benda tu pun dah costing juga. And bila aku buat calculation sebenarnya, motorhome ni dia jimat sikit kalau bandingkan dengan hotel. Dan more adventurous kalau bandingkan dengan hotel. So nak sewa kereta pun boleh. Kita sewa hotel. Tapi costing dia akan double up lah daripada motorhome kan. Nak sewa kereta lagi, hotel dah mahal gila. Kereta pun mahal gila. Minyak kereta lagi. Parking dah mahal sana. Parking bukannya boleh suka parking. Kau kena bayar parking dia. Dan ada tempat yang tak boleh parking 24 hours. Ada tempat yang kau boleh parking waktu siang je. Malam pun ada certain limit dia kan. Banyak benda kena tengok lah. Rule sana kena follow. Kau tak boleh nak buat kepala kau. Kita pergi tempat orang, kita kena follow cara orang. Kita tak boleh pergi tempat orang, kita buat kepala kita tak boleh. Sebab kita kena tahu undang-undang lah. Itu satu benda yang aku belajar lah kan. Macam kalau kita nak pergi Switzerland, kita kena fahamkan apa rule dekat negara tu yang kita tak boleh nak buat. Kena research lalu do's and don't apa semua kan. Dekat Paris pun ada juga benda-benda yang kita tak boleh nak buat.
Ya takut nanti dia viral ke apa, nama buruk negara kan. Kita kena jaga nama baik negara kita, kena jaga kita punya sentimen kan. Kadang orang sana dia macam ada sentimen yang sedikit kurang baik lah dengan Asia ni kan. Asia Tenggara. So kita nak tunjuk bahawa kita ni sebenarnya bagus. Kita sebenarnya ada duit untuk pergi sana dan ada duit untuk spend sebenarnya. Sebab diorang punya kadang mentality diorang ingat macam kita ni tak berduit tau untuk nak spend dekat sana, untuk nak travel sana. Tapi bila kita bawa attitude yang sebenarnya kita pun mampu. Stereotype kan. Stereotype diorang lah. Diorang macam downgrade kadang kan. Macam boleh ke dia ni bayar kan. Padahal diorang kat sana lekeh pun. Boleh kata Switzerland memang mahal. Dan diorang pun jenis orang yang menjaga alam sekitar. Sebab nak buang sampah pun ada cara dia. Kita tak suka buang sampah macam tu. Dia ada cara-cara dia. Ada plastik dia. Pisah-pisahkan semua kan. Macam-macam lah. And then dari segi penjagaan alam sekitar memang pernah kena tegur jugalah kat sana kan. Tak boleh start engine lama-lama kan. Sebab asap daripada exhaust tu kan. Kau biarkan kereta kau idling. Idling. Sebab yelah kita tak tahu. And bila kena tegur baru kita tahu. Cuma cara ketegur dia tu agak kasar sikit lah. Orang tua-tua sana kan. Mungkin disebabkan oleh muka Asia ke apa, aku tak sure lah. Tapi kena tegur tu macam buka mata jugalah. Sebenarnya diorang ni memang very concern lah pasal negara diorang, dan that's why negara diorang macam ni. Kat Switzerland kan cantik semua. Dia cakap lah, korang nampak tak cantik dekat sekeliling ni kan. So kecantikan ni kita orang tak nak dicemari dengan korang punya attitude. Macam tu lah ayat dia. Attitude kita which is kita idling kereta, tak stop engine kan. Sepatut kena stop engine lah kalau berhenti kan. So benda-benda macam tu baru macam buka mata lah. Sebenarnya yelah kita kena fahamkan sana punya culture macam ni. Tak boleh suka-suka nak buat apa yang kita tak tahu. Mungkin kau pun tak perasan kot time tu kan. Kita tak tahu, itu je. Tak ada orang bagi tahu. Dan do's and don't pun macam tak ada keluar dalam senarai tu kan. Bila ada orang tegur tu baru tahu lah. Sebenarnya tak salahkan orang tu tegur. Cumanya kita je lah tak tahu. Tu je. Dia dah tegur, buat je lah kan. Buat je lah. Memang kena always tutup engine lah kalau berhenti. Unless kalau nak gerak ataupun ada something nak kena buat, mungkin engine tu kena on lah. Ada ke dekat belah-belah Europe tu kan? Biasanya kalau dekat Paris, mana lagi, Spain ke mana kan, biasa pencopet kan. Kau pernah ada kes hilang apa-apa? Alhamdulillah setakat ni aku dengan family aku tak pernah kena lagi. Walaupun dah banyak kali juga ke sana. Even dengan kau pun pernah tu dekat Barcelona kan. So kita dah ada pengalaman yang kira bagus lah, positif lah untuk kita kan. Tak kena lagi. Tapi aku tak nak kena lah benda tu kan. In future kan kita cuba nak elakkan. Dia risiko tu di mana-mana ada sebenarnya. Even bawa motorhome pun ada risiko dia. Cumanya kita cuba kurangkan risiko. Macam nak pergi Paris kan, kita cuba elakkan lah bawa beg besar-besar. And then cuba bawa beg yang safety, ada safety. Macam zip dia mungkin lock guna mangga kecil ke, ataupun kurangkan bawa barang-barang yang mahal. Jangan nampak sangat yang kita ni terlalu fancy sangat. Aku biasa kalau pergi travel Europe ni, aku tak pakai baju mewah lah. Even baju mewah tak ada pun. Biasa pakai baju basic lah kan. T-shirt kosong, seluar jeans kosong apa semua. So kita jangan nampak yang kita ni terlalu mewah sangat. Tak salah pun nak pakai mewah, okey je sebenarnya. Cuma dia akan meningkatkan sikit risiko lah untuk dicopet dekat kawasan-kawasan yang hotspot orang panggil kan. Tourist spot sana. Tourist spot sana. So ada je kawan-kawan yang kena kan. So kita pun dengar macam kesian juga. Dan ada sebab kenapa kena kan. Mungkin keadaan beg dia masa tu belanja ke apa kan. So itulah yang membuatkan kena jadi target. So macam aku memang aku asingkan barang-barang aku. Okay, duit kat sini, pasport kat sini, phone kat sini. Kau tak semua satu tempat kan? Tak, aku tak semua satu tempat. And then aku pun tak bawa barang mahal sangat kat dalam beg aku. Kalau paling mahal pun mungkin kamera lah kot. Itu pun kita jaga lah kamera kan. Ada strap dia semua. So kena sangat berhati-hati lah. Sebab dia orang punya modus operandi dekat sana, level dia orang mencopet ni bukan yang simple-simple. Dia organize. Dia ada orang alihkan perhatian kau apa semua kan. Dia well planned lah semua. And then kadang-kadang kau nak marah, nak bising, nak menjerit masa tu pun kau tak tahu siapa buat. Tak tahu siapa buat. Dan kadang orang pun susah nak tolong tau. Sebab crowded kan. Siapa yang curi je kan. Kita pun kadang sekilas je hilang tiba-tiba kan. Kadang kita pun tak perasan dah hilang lah. Itu pun tak tahu orang lokal yang buat ke ataupun foreigner dekat sana kan. Boleh jadi foreigner lah kan. Kita tak tahu lah benda tu kan. Itulah kena berhati-hati lah. Apa barang nak bawa. And then letak mana. Apa tu jenis pakaian kita pakai. Itu memang memainkan peranan penting lah sebenarnya. Tapi yang kau cakap tu bagus tu. Yang jangan letak semua benda dekat satu tempat kan. At least kalau hilang beg,
pasport ke apa kat tempat lain kan. Tak adalah pening. Betul. Kena berhati-hati lah. Tapi selama ni aku naik motorhome pun tak adalah kes kecurian ke hilang. Motorhome kena pecah tu tak ada. Setakat ni Alhamdulillah semua tempat aku pergi tu orang dia baik-baik lah. Baik-baik lah kan. Sebab ramai yang jaga pun orang tua-tua kan yang jaga kan. Kecuali orang yang kat Switzerland tu. Dia tak adalah tak baik. Dia tegas sikit lah kot. Dia kasar sikit kan. Tapi tak patut dia buat macam tu. Dan satu pengalaman aku pergi Belgium tu, aku tidur kat campsite dia macam orang tua jaga masa tu. Mungkin dalam 70-an, macam tengah mabuk apa, aku tak sure. Tiba-tiba dia tunjuk kat aku senapang tau. Macam uish. So dia tunjuk senapang. You see this? This is for me to shoot a duck, bird kan. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku macam pelik. Apa hal pula tiba-tiba aku sampai tunjuk senapang pula kan. Mungkin itu cara dia nak bersembang lah kot. Lepas tu dia tunjuk barang-barang dia antik-antik kan. Dia memang orang tua yang suka collect lah. Macam wah ni cara dia bersembang kasar kat tunjuk senapang Aku macam into the conversation lah kan. Wah you got this kan. Kau terus slang American lah American. Tunjuk sikit kita boleh blend dengan orang kan. Waktu orang tua tu memang best lah sembang dia. Dia cerita masa dia kerja kapal lah apa semua. Cerita. Aku pun dengar. Okay. Padahal kau nak rehat lah kat tu. Aku just nak tengok je apa benda dalam dia punya counter tu kan. Kita just macam nak explore lah apa benda kawasan tu kan. Dia cerita lah semua kan. Lepas tu best lah. Best. Story-story orang tua-tua ni best. Jenis ramah kan. Jenis ramah. Aku suka lah kalau ada jumpa orang sana dan diorang cerita pasal historical, pasal do's and don't kan. Itu yang buatkan kita rasa macam pengalaman dan kita punya minda kita terbuka luas lah dekat benda yang kita pun baru tahu. Oh macam ni rupanya kan. So bagus lah. Basically itu yang kita nak sebenarnya kalau travel bukan dekat tourist spot kan. Setakat ni kau dah travel banyak tempat kan. Dah banyak kali lah pun. Ada beza kau travel seorang dengan kawan dan juga kau travel bawa family itu. Memang banyak gila lah beza dia. Boleh katakan terlalu beza lah. So dengan family ni dia bukan nak cakap beban ke penat ke apa kan. Sebab itu tanggungjawab kita kan. Tapi dia akan penat untuk kawal budak-budak lah. Lagi budak-budak yang kecil kan. Umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun kan. Letih jaga doang. Letih jaga doang lah. Kita enjoy dengan diorang punya tingkah laku tu kan. Kita enjoy. Dan masa yang sama kalau diorang tantrum tu memang kita penat lah. Nak mengawal, nak mengangkat. Lepas tu jenis yelah tantrum kan. Budak-budak tantrum biasa lah. Lagi pula dekat tempat crowded kan, yang akan buat suasana tu bising macam dalam flat ke apa. Bagi aku dia struggle kat situ. Sebab ada je budak yang baik kan, senang sikit lah nak jaga. Tapi ada juga jenis budak yang tantrum. So kita pun tak nak benda tu sebenarnya. Kita pun tak nak budak ni bising kan. So kita dah cuba sebaik mungkin, mungkin bagi gadget ke, bagi jajan ke apa. Kalau benda tu tak jalan juga, memang kena redor dan juga cuba untuk tenangkan dia lah. Kita cuba sebaik mungkin untuk tenangkan dia kan. Aku rasa banyak benda tantrum je lah. Benda yang agak tough lah untuk mana-mana parents nak kawal anak. Itu je lah. Misalnya macam diorang nampak something yang diorang nak makan, tapi diorang tak boleh makan benda tu disebabkan diorang sakit ke apa. Tapi diorang nak juga. And then kalau makan benda tu dia akan trigger sakit tu. Itu yang masalah kadang kan. Dia tak faham kenapa tak boleh kan. Kenapa tak boleh. Tapi kita cuba bagi faham dan end up cubalah bagi option lain dan sebagainya kan. So susah. And then budget pun kena besar sikit kalau family. Budget kena besar sebab kita bawa anak bini kan. Mestilah kita nak tempat yang okay sikit. Dia taklah selesa sangat tapi okay sikit daripada tempat yang tak selesa. And then kalau family juga aku boleh katakan yang tanggungjawab lagi besar sebab kita jaga orang lain di bawah tanggungjawab kita. So kalau travel dengan kawan, tanggungjawab kita sikit sebab yelah kita just jaga diri sendiri dan juga pastikan kawan-kawan kita okay juga. Cuma tanggungjawab tu rendah sikit lah. And then budget pun lagi rendah. So lagi jimat banyak lah. Sebab boleh tontong kan. Banyak benda tontong. Makan boleh tontong. Semua boleh tontong. Lepas tu dengan kawan ni dia lebih enjoy sebab kau travel dengan kawan kan. So kau nak jadi gila macam mana pun. Gila macam mana pun itu lah. Baik buruk kau itulah kau kan. Cumanya kadang ada juga kalau travel dengan kawan yang tak ngam ni dia susah sikit kan. Macam tak boleh nak toleransi kan. Okay aku nak pergi ni, okay aku pula nak begini. Lepas tu kau begini je, tapi tempat aku tak nak. Macam tu lah. Dia susah sikit situ. So kena ada toleransi. Kena ada give and take lah kat situ. Even dengan family pun sama juga. Kena ada give and take kan. Kalau wife kau nak pergi sana,
Pergi lah. Tapi aku nak pergi sini, aku nak pergi juga macam tu kan. Tapi kadang kita kena macam, orang kata, kita kena mengalah juga kadang kan untuk family ni kan. Tapi dengan kawan, dia ada macam tu. Lepas tu dia ada juga tough time dengan kawan-kawan ni. Tough time, mungkin ada perkara buruk berlaku. Tengok kau boleh accept ke tak benda ni, kau boleh hadapi ke tak kan. Macam mana emosi kau, macam nak handle. Macam mana handle. So itu pun benda yang tough juga dengan kawan-kawan ni. Lain pula dengan solo. Kalau solo ni, anything happen, engkau je. Decision making pun engkau je kan? Apa-apa jadi kau yang tanggung. Kau yang tanggung. Semuanya engkau. Budget pun kau seorang. Mungkin kau boleh jimat ataupun kau boleh over budget. Depends. So macam travel dengan kawan-kawan, itulah benarnya kan. Kalau dari segi decision making tu susah sikit kalau ramai. That's why aku tak prefer kalau travel ramai sangat. Mungkin minimum 3-4 orang kot. 5 orang tu pun dah consider ramai lah sebenarnya. Minimum 2 atau 3, maksimum 5 Ya betul. 4 dah kot. Sebab decision making tu penting. Siapa yang nak lead, dia bukan biasa lead, siapa yang macam boleh buat decision. Okay, kita pergi tempat ni dulu ke, tempat tu dulu kan. At least masing-masing dia rasa apa ni, macam acceptable lah dengan semua tempat kita nak pergi kan. Sebab ialah masing-masing dah spend duit. And then ada juga yang macam kita bergantung dengan dia je untuk bawa ke mana. Senang. Itu senang. Follow je lah, senang kan. Kau peace of mind. Kau fikir dah sampai. Aku kebanyakan macam tu je. Kalau sebelum ni kan, pergi Aussie dulu kan, aku follow member aku. Semua dia settlekan. Aku follow je kan. Aku nak pergi mana, pergi kan. Aku okay je. So senang kan. Untuk kita, senang untuk dia. Dia pun tak pening untuk buat decision. Aku pun tak pening untuk nak cari tempat mana aku nak pergi. Dia ada je macam tu. Dan anything kena discuss lah. Communication. Itu je lah. Beza dia banyak. Memang banyak beza. Kalau aku tanya aku prefer lagi untuk nak ada memories. And untuk kita nak enjoy dengan family, bawa family lah. Sebab anak-anak kita ni kalau kecil sangat mungkin dia tak ingat. Tapi kalau dah start 3 tahun 4 tahun tu, dia dah start ingat. Even macam anak aku yang first pun, masa dia travel umur 3 tahun rasanya, dia masih ingat sampai sekarang. Which is benda tu bagus lah. And memory tu dia ada. Macam kalau dengan kawan-kawan ni, dia best sebab kita enjoy dengan kawan kan. So kau macam lebih fleksibel. Nak buat apa tu tak terikat sangat. Tapi pengalaman tu kita je lah yang dapat kan. Kita je yang dapat. Dia tak adalah dekat anak-anak kan. Dia solo pula dia lain. Solo ni dia lebih kepada macam kau mencari diri sendiri. Kau nak kenali diri kau macam mana. Mental kau, fizikal kau mampu ke tak untuk hadapi benda-benda macam ni kan. Solo travel ni kadang-kadang dia pengalaman yang humbling lah. Membuatkan kita rasa kena kita menunduk lah. Kita kuat lah. Kita kuat sebenarnya. Dan kita tak boleh nak sombong. Tak boleh sombong lah. Kita kena banyak bertanya. Kita kena macam rasa diri kita ni bukannya besar sangat pun. Ada orang lagi hebat daripada kita kan. Seorang-seorang kat negara orang kan. Lepas tu yelah, nak ambil gambar semua seorang-seorang kan. Dia macam pisang sikit. Aku pernah je travel seorang. Aku rasa macam mula-mula tu kosong sikit lah. Dah biasa dengan kawan dia kosong kan. Lepas tu dah lama baru faham bahawa travel seorang ni dia ada nikmat dia lain. Nikmat dia bahawa kau rasa macam kau lebih freedom untuk nak buat apa saja. Kalau ada duit lagi best lah. Masa tu tak ada duit sangat. So kau lebih rasa macam okay, aku nak pergi sini aku pergi je. Aku nak makan ni aku makan je. Cuma janganlah makan benda tak elok kan. Makan benda elok lah kan. Aku nak tidur sini, pergi tidur kat dorm ke dekat hostel ke, okay je. Asalkan murah kan. Masa kat Aussie tu aku tidur dekat hostel. Memang campur lah dengan orang luar semua kan. Dia macam satu dorm kan. So macam tu lah cerita dia. Lebih jimat kan. Lebih jimat. Cuma kadang ada juga travel solo ni yang tak jimat sangat. Disebabkan oleh benda-benda yang kita tak expect. Contohnya macam barang hilang ke. Aduh, masalah tu kan. Okay, itu saja untuk podcast kita hari ni. Pengalaman bercamper van, bermotorhome dan sebagainya. So ada banyak tips yang korang boleh ambil daripada story Faiz kali ni. Untuk next apa kita nak bincang Untuk next kita nak buat in detail sikit lah pasal travel yang lain. Mungkin juga kita akan buat travel Korea, travel Jepun macam mana. Travel Korea ada case ada viral yang baru ni. Ada. Tapi itu nantilah kita sembang. Jepun pun ada tragedi yang berlaku. Ada tragedi. Tragedi family aku sendiri. And then travel Aussie pun best untuk kita cerita. Aussie. Sebab masa tu first time aku drive road trip. Tak tidur dekat motorhome, tak tidur dekat hotel. Tapi tidur dekat mana? Itu nanti cerita. And selama 9 hari kot pergi Aussie dulu. Kat Perth, Australia. And then mana lagi? US pun kita cerita juga. Travel US. Hawaii ke San Jose?
US secara general lah. Okay. Hawaii, San Jose, San Fran semua. Kita akan cerita nanti. Kalau korang ada sebarang topik nak diketengahkan, just komen je dan kita orang akan sudi untuk consider cover dalam next podcast. Okay? Okay, right. Terima kasih kerana menonton. Daripada aku Faiz Zainal dan juga Aidil Ruslan. Assalamualaikum. Bye.